Hari ni kami nak umumkan pemenang misi jimat air bersama Bobobor. Untuk kategori sekolah rendah, pemenangnya adalah Sekolah Kebangsaan Jalan Pil, Kuala Lumpur. Kau dah memadai dekat dengan dua liter air. Oi! Janganlah main air macam ni. Membazir lah. Jimatkan air, gunakan bandi. Untuk kategori sekolah menengah, pemenangnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya, Teluk Panglima Garang, Selangor. Pemenang sanggup hati pula bagi kategori sekolah rendah dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Seri Fajar, Selangor. Datang ke masa hadapan. Mereka ni lah. Semua ni sebab kita tak jimat air. Betul. Tapi korang semua tak boleh ubah masa depan korang. Bagi kategori sekolah menengah dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan, Selangor. Water usage actually contribute to 5,000 liters, of water wasted per year. Having is corrected. Drinking water lost globally every single day. Tanya kepada para pemenang. Jom jimat air demi kelestarian masa hadapan.